Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan de eso, te casi mala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nur Azwa binti Syed Abdul Sani. Nama saya Muhammad Eka Syahmi bin Elizabah. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang proses operasi penerimaan ayam di terminal bilik penyembelihan serta proses rehatkan ayam sebelum penyembelihan. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan ayam diterima berada dalam keadaan sihat, selamat dan bersih sebelum diproses. Selain itu, proses merehatkan ayam juga penting bagi mengurangkan stres selepas perjalanan dan memastikan kualiti daging yang lebih baik. Melalui proses yang disediakan, kami akan menerangkan setiap langkah dengan ringkas dan mudah dipahami. Jom kita ke tempat yang berkaitan. Proses yang pertama adalah operasi penerimaan ayam sampai di terminal penyembelihan. Yang pertama adalah proses penerimaan ayam bermula apabila lori dari ladang tiba di kawasan kilang pemprosesan. Ayam dihantar dalam sangka khas bagi memastikan keselamatan semasa perjalanan. Seterusnya, pekerja akan menyemak dokumen perhantaran dan sijil kesihatan daripada Jabatan Veterina bagi memastikan ayam yang sampai diterima sihat. Lepas itu, pemeriksaan fizikal ayam dilakukan bagi memastikan tiada ayam yang sakit ataupun cedera. Kemudian, sangka ayam akan dibawa turun dari lori secara perlahan dan berhati-hati bagi mengelakkan tekanan atau kecederaan ke atas ayam sebelum dibawa ke kawasan rehat. Proses yang kedua adalah proses rehatkan ayam sebelum penyembelihan. Ayam yang telah diterima akan ditempatkan di kawasan rehat khas yang luas, teduh dan mempunyai penggunaan yang baik seperti disediakan ventilasi. Seterusnya, ayam akan direhatkan selama 1 hingga 3 jam bagi mengurangkan stres selepas perjalanan jauh. Seterusnya, suhu kawasan juga di kawal sekitar 25 hingga 28 darjah Celsius bagi memastikan ayam berada dalam keadaan selesa. Sepanjang tempoh rehat, keadaan ayam akan dipantau dan ayam yang cedera atau sakit akan diasingkan untuk proses seterusnya. Kesimpulannya, proses penerimaan dan rehatkan ayam sangat penting untuk memastikan ayam berada dalam keadaan sihat dan selamat sebelum diproses. Proses ini juga dapat membantu mengurangkan tekanan ayam serta dapat menjaga kualiti daging dengan baik dan terjamin. Sekian daripada kami, terima kasih. Bye-bye. Dalam tak nampak. Lakukan untuk memastikan tiada ayam yang Terima kasih. Sekian dari kami. Selepas seterusnya, suhu di dipantau. Sekejap.